Hai. Gusto kita isayaw ng mapakal. Gusto kita isayaw ng mabagay. Hawak kamay, pikir mata, sumasabay sa musika. Okay guys, Jadi hari ni kita nak buat mukbang. Bukan dekat sini. mukbang. Mukbang. Tak profesional lagi, sorry lah. Aduh. Kalau guna furniture profesional dah. Okay, hari ni kita akan try pizza daripada Mr. Pizza. Sebab kita orang kan tak punya bar. Jadi macam dah separuh lah. Ha? Ahang ke ahang tu. Okay, apa nak panggil macam one bite for you. Nyam 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 nyam. Kena makan. Enggak lah, bukan one bite. First bite for you. Berfikir secara logika. Cheese tinggi sebenarnya. Weh, tak ada filter. Weh, teruk kan muka. Pangan tu kan. Hah? Pakai angkut, boleh surau lah takut. Dah angkat dah. Kan? Takut dah. Hmm. Takut dah. Takut jasin. Gerak-gerak buat pipi dah. Untuk make up ah. Awak ada bedak-bedak kat muka tu. Tak relate. Buat lala. Dekat sejuk ya. Oh, budak sejuk yang ketuk make up. Dia nak cantik kamera phone sebenarnya. Nekat katakan untung. Nekat kan masih dalam luar. Ha? Nekat masih dalam luar. Takkan tampung-tampung pakai bedak. Sebab tu dah lawa dah. Nak pakai ni dah. Luar dah tak lawa. Tampung pun orang kan. Ni kan ni. Pizza. Ha? Pizza. Tak tahu apa nak pakai ni. Ni kopi je sebenarnya. Tapi sebab dia besar. Okey je. Enak banget. Okay, dia texture dia very soft. Masukkan dia. Sedap. Lupa nak introduce kat korang hari kita orang apa. Sebab. Buat amat lah. Lychee. Kalau kami masukkan nanti YT kami ni masak apa? Boleh tak? Sini. Okay. This is gonna be my first content after long time. Berapa minit? Dekat status pun kami tak tunjuk muka kami yang bare face ini tau. Tiba-tiba upload YouTube. Macam wow. Dekat YouTube tu ni kamera bawah ni. Kita kena Jangan cakap bare face lah. Lemuk di bawah pun nampak lah. Dia dah dengan berapa ratus orang tengok. Tak ada apa target audience kan. Dah ada. Semua tu ni dah ada. Tahu lupa nak beritahu ni. Mr. Pizza ni kan yang berdiri dekat Bazar Ramadan Kupang. Flavor beef. Tahu? Dia cakap pizza je. Dok, dia kata yang ni beef. Cakap slow je. Yang ni beef. Introvert akak tu. Ya, abang-abang dekat sana. Sini tu. Bukan kutuk. Kesian akak tu. Apa ATM hari ni? Sedap lagi kalau tunjuk video yang kita pergi beli tadi. Ke mana? Dah ada yang kita tadi.
Musim. Tu lah tu. Tak terfikir. Nanti. Nanti kita akan buat vlog jalan-jalan dalam kereta pula. Sekejap. Hashtag berhabiskan duit hijau. Ni nak tunjuk gambar yang kita orang pergi video. Cantik weh. Dia punya bazar. Ambil kak. Sempat ambil. Menyempat. Okay, kita boleh buka akak nampak cantik kan? Dia punya cantik. Pemandangan pokok dia You. very Kedah ni. Sorry ya, okay. Kena letak. Editor tak letak sound effect. Bukan dah nampak itu. Tak pasang. Sorry ya. Kita tak boleh cerita apa-apa. Sendal nak kita makan je. Cerita apa Syah? Okay. Dan cerita saya tebu tadi. Ceritanya dia start hari apa? Hari Senin. Yang tepi bazar Ramadan tu. Ya, hari Senin. Tepi bazar Ramadan, mak dia kata Mama Aisyah beli air tebu. Gila bazar Ramadan baling kan. Tak ada siapa pun jual air tebu. Punyalah bazar Ramadan baling tu yang famous tu. Famous. Tak ada air tebu. Lepas tu macam hari ni, okay, lepas tu plan hari ni yang nak bukber dekat luar. Tapi tak jadi sebab hamba Allah tu dia nak balik dah. Nak balik dah. Sebenarnya saya dah balik Kelantan. Harus tak ada lah. Tu kan tadi kan keluar pergi bazar Ramadan. Nak cari air tebu lah. Meneruskan misi untuk mencari air tebu. Then pergi punya sembang-sembang kawan tahu tak dekat bandar air tebu? Ada dekat sini. Lepas tu kita pula dia cakap macam ni, dekat situ. Kita pula kita tak berkawan dengan waste ni. So tak tahu. Jadi pergilah dekat Bazar Kupang. Panjang umur. Pergi kat Bazar Kupang. Lepas tu pusinglah Bazar Kupang itu yang boleh beli ni. Yang pada awalnya niat kita adalah nak beli tebu. Tebu je. Tiba-tiba watermelon lychee. Tiba-tiba Nah, tepek pizza. Tu tak masuk lagi tadi. Ayam goreng, tak goreng, semua ada. Lepas tu mencari dan we pusing sampai Wing, we pusing the baling again. Tahu tak dekat mana air tebu tu? Betul tak? depan rumah. Depan rumah tu keluar simpang sikit pun tu je. Yang tadi kita orang pusing tak ada. Tapi overall kita memang nak Pusing pun sebenarnya. Aku dia balik rumah kan. Bagi tahu kata macam punya dah pusing sebelum air tebu depan tu je. Lepas tu and then dia memang cakap, oh air tebu memang je depan tu je. You know my reaction is Bila tu makan. tu. Banyak Betul. Tapi memang roti dia memang sedap lah. Very hot. Nak bawa keluar pun ada dua ni. Ni Camberry medium kan. Small lah. Ini small. Medium. Medium. RM10 kan. Ada satu tu besar RM20. Tapi berbaloi. Ada 8 slice. 8 ke 6? 6. 6. 8 kot sebab itu dah makan banyak je. Dah makan 2. Dah makan 2 dah. 6 lah. Alamak. Wah, yalah. Tak apa kena marah tu.
Dia dah start macam mana? Weh, dah kucing ni. Dia dah start. Viewer kami takkan gas. Hampa sekali ngedit ya. Kami edit. Wow. Serius, kami daripada first day kami buat ni kan. Kami edit thumbnail. Ya. Tak ada apa. Review first day sekolah. Ni. Kan kita as a orang yang suka buat vlog, I think this is the best option lah, which is upload ke YouTube. Upload je apa yang orang nak tengok sangat pun. Itulah. Okay, last slice. Oh my god, Nodini dia boleh lepas lagi satu slice. I can't. Weh, ni rasa macam mana? Kita orang buat vlog ni masa bulan Ramadan. So ni adalah apa? Moreh orang kata. Nanti minggu depan-depan tu dah start raya. So I datang sini balik dah. Okay. Kita akan buat video dengan Tasha, akan ambil video betapa chaosnya kami handle something. Yes. Kami akan buat video start pada raya kedua. Raya kedua betapa chaosnya. Kami buat preparation. And chaosnya hari perjadian. Memang jangan sampai no cut No cut nak edit. No, cut. Takut dek. Tapi macam tu tadi tu tak apa je kan. Viewers Mimi tak ada siapa nak kecam. Don't worry, okay? Positive thinking. Kami nak buat ni lah. Rasanya itu saja dari kami. Okay. Kami cakap tak ada outro kot dulu. Kami macam bye-bye macam tu je. Rasa je lah. Okay. Sekali itu je daripada saya dan juga Tasha. We can come back soon. Waiting for our next vlog. We will be back. This Raya. Takut kan? Tiba-tiba reality hit me. Syah. Macam mana kalau ada hamba Allah tengok? Tak kira audience apa tengok. Tak apa lah, baru dia tahu panggil kami sebenar macam mana. Tengok ni dengan butang kat sini. Masya Allah. Dah. Bye-bye. Tengah buat kerja dalam bilik ni. Share. Nah. Dia tak cerita ni. Bimbing je.